21 tahun yang lalu pada tanggal 22 Jun 2002, Tun Dr. Mahathir Mohamad mengumumkan peletakan jawatan sebagai Perdana Menteri dan melepaskan semua jawatannya dalam Parti Barisan Nasional dalam Perhimpunan Agong UMNO Malaysia. Pengumuman itu telah mengejutkan rakyat Malaysia yang sedang menonton di kaca televisyen dan juga perwakilan UMNO yang berada di Dewan Pusat Dagangan Dunia PWTC pada ketika itu. Ikuti imbau kembali detik peletakan jawatan Perdana Menteri yang paling diingati rakyat Malaysia. Peletakan jawatan Tun Mahathir dilahirkan pada 20 Disember 1925 di Lorong Kilang Ais seberang Perak, Alor Star Kedah. Tun Mahathir telah diangkat menjadi Presiden Parti UMNO pada tahun 1981 setelah beliau menang tanpa bertanding jawatan Presiden UMNO ketika berusia 55 tahun. Beliau yang sebelum ini bergelar Timbalan Presiden UMNO telah diangkat menjadi Perdana Menteri pada pertengahan 1981 setelah Tun Hussein Onn mengumumkan persaraannya dan menamakan Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad sebagai penggantinya. Sepanjang tempoh bergelar Presiden UMNO, terdapat 4 orang timbalan Presiden UMNO yang berkhidmat dengan beliau, antaranya adalah Tun Musa Hitam, Tun Haji Abdul Ghaffar Baba, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Tun Abdullah Ahmad Badawi yang menjadi timbalannya yang terakhir sebelum beliau membuat keputusan untuk melepaskan jawatan tertingginya dalam UMNO. Pada 22 Jun 2002, suasana Pusat Dagangan Dunia PWTC pada hari Ahad itu dipenuhi dengan 2,000 perwakilan yang datang dari berbagai negeri demi menyaksikan ucapan penutup daripada Presiden Parti UMNO, Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad. Setelah hampir 1 jam setengah Perdana Menteri keempat itu menyampaikan penggulungan ucapan, pada pukul 6 petang beliau secara tiba-tiba telah mengumumkan keputusan ini bersara. Tuan dan puan-puan, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan satu peletakan jawatan saya sebagai Presiden UMNO dan semua jawatan-jawatan yang dipegang oleh saya dapat dalam parti. Pengumuman itu disambut dengan jeritan oleh ahli Dewan membantah keputusan Presiden UMNO itu. Ahli Majlis Tertinggi UMNO seperti Datuk Seri Hishamuddin, Datuk Seri Rafidah Aziz dan Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi dilihat terus meluru ke arah Presiden UMNO itu, memohon supaya beliau menarik kembali peletakan jawatannya. Keadaan Dewan menjadi riuh. Ada sebahagian perwakilan yang melaung nama Datuk Seri Dr. Mahathir mahu pun menangis tidak dapat menerima keputusan tersebut. Tarik balik peletakan jawatan. Walau bagaimanapun, beliau telah menarik balik keputusan peletakan jawatannya selepas 1 jam dipujuk Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Keputusan ini telah disambut baik oleh ahli Majlis Tertinggi UMNO yang menyokong Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad untuk terus memimpin parti, walau bagaimanapun mereka tetap memahami apa jua keputusan. 17 bulan selepas peristiwa tersebut, Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad telah melepaskan jawatan sebagai Presiden UMNO berkuat kuasa Oktober 2003 dan telah menamakan Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi sebagai penggantinya. Selepas tidak lagi memegang tampuk pemerintahan, Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad telah dikurniakan darjah kebesaran yang membawa gelaran Tun dan kini lebih dikenali ramai sebagai Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun Dr. Mahathir Mohamad mula mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia pada tanggal 16 Julai 1981 di usia 56 tahun. Sepanjang 22 tahun beliau memerintah, telah banyak perubahan, permodenan dan kemajuan yang dibawa olehnya hingga meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara maju. Jasanya terhadap negara akan selamanya dihargai dan dikenang.